Okey, Assalamualaikum semua. Kali ni kalau hampa nak tahu bro mai kat mana, mari kita tengok. Bro sampai di sini, iaitu Legoland. Okey, so kita akan ke hotel dulu. Okey. So bro kali ni bro ambil hotel kat sini. So kita akan check in kat sini. So kita tengok apa yang ada kat dalam ni. Nanti seterusnya video akan pergi ke Legoland. Okey, kami dah sampai. Ya. Okey. So kita pergi check in dulu. Okey. Mana nak ikut ah? Wah. Okey. Wah, nak semangat dah ni. Tak sabar-sabar dah. Okey. Okey. So nanti kita sambung video bro. Kita tengok apa yang ada dekat Legoland ni. Wow. Oh, boleh pegang lah tangan dia ni. Woo. Okey hampa. Ni macam bro abang lah. Okey, bro dah sampai di Hotel Legoland. Nampak tengok ni. Okey. So ni kali kedua bro main Legoland. So kita tengok apa yang ada kat sini nanti ya. Dah dapat parking. So yang dia dah bagi parking, sebab parking untuk hotel underground dia tu, yang tu parking dah penuh. So kita dapat parking dekat ni lah, kawasan luar ni. Dekat lah dengan Legoland tu. Okay, so jom kita pergi masuk lah. Okay, semua dah check in, dah siap. So kita pergi tengok apa yang ada lah kat sana. Jalan masuk ke hotel dulu, sebab bro dapat parking dekat sini. So agak jauh jugalah, dalam 100 meter ada kot. Okay, kat sana dalam tu Legoland lah. Okay, ni kali kedua bro datang kat sini. Last mai pada tahun 2019 sebelum Covid. So kali ni kita repeat sebab anak pun dah besar. Okay, so kita terus gerak masuk ke bilik. Okay, bagi hampa yang tak pasal main, hampa boleh tengok apa yang ada dekat sini. Okay, so kita masuk. Ni adalah pintu dia. Okey. Dah sampai. Okey. Ni adalah lobby dia lah untuk hotel. Tengoklah. Okey. So untuk masuk lobby pun dah ada mainan dah ni. So budak-budak kalau main pun, kalau ibu bapa nak check in hotel tu kat reception, dah boleh main sambil-sambil menunggu. Okey. Okey. So bro nak naik hotel tu, nanti kita sambung video. Okey, ni dalam lift dia. Hampa tengok ni dalam lift. Ya. Masuk bilik dulu. Okey, bro, bilik level 7 ni.
So kita nak cari bilik dulu. So bro, bilik 710. Sekejap kita tengok. Okay, Mama tengok bilik dia pun cantik. Okay, sudah sampai. Assalamualaikum. Okay. Tengok tu budak-budak tak sabar dah tu. Okay, ni katil dia. Katil dia untuk anak. Kita akan dapat katil double decker macam ni. Ni dapat bawah. Bawah pada boleh tarik kan katil. Nampak ni. So 3 orang anak boleh ni lah. Okay, so yang ni ni untuk yang ni lah master bedroom dia. Okay, so memang besar, kami dah letak barang. So bilik dia memang dihias dengan lego-lego macam ni lah. So anda boleh tengok ni. Okay, so yang ni adalah luar dia lah. Adalah toilet dia. Boleh tengok toilet dah cantik tak? Toilet pun ada deko-deko Lego lah. Okey, kita sampai dah ambil tempat makan untuk sarapan pagi. Okey, tempat makan dia luas. Mari ni. Okey, kursi yang warna-warni semua. So sarapan pagi macam hotel lain jugalah, sama je lah. Cuma dia berkonsepkan Lego. Sushi kat belah sana, boleh masuk. Oh, ni bahagian ni. Sup-sup semua. Buah-buah. Roti. What's this? Ada omelet. Okey, ni toilet dia. Toilet Lego. Ni level swimming pool dia, level 5. Hamba tengok tu. So dekat atas ni ada juga level swimming pool lah. So hamba boleh main kat sini. So kalau hujung ni Legoland dekat bawah tu. So kami nak pergi bawah tu lah lagi. Okay. Ada roller coaster semua. So kita nak main puas-puas. Hampa nak ambil level yang team pirate. Okay, lanun-lanun. Mana ada So bilik dia pun akan ada tu lah, gambar lanun. Okay, so kita akan pergi ke theme park. Okey, bro dah turun. So kita pagi ni kita akan masuk ke theme park dia. Okey, so anda boleh tengok dekat sini. So kita dah keluar daripada hotel. So kat sana ada Sea Life tu dengan itulah pintu masuk untuk theme park. So sekejap kita pergi tengok. So ni pintu masuk. So sekarang kami nak masuk. Okey. So kita akan masuk ke dalam. Nama ambil pegang Aman. Aman ni pergi duduk, pergi. Cepat. Masuk. Mani masuk, pergi masuk. Tak apa, pergi.
2024 6 June, alright? So we have 3 clusters, Lego City, Lego Land of Adventure, and also Lego Kingdom. And we are already done for our cluster, Lego City and Land of Adventure. And for today, we are going for our Lego Kingdom, alright? So now, ladies and gentlemen, before we start our Lego Revolution, we're gonna dance and have fun together. Are you guys ready? It's quite good, but it's not louder. We can do one more time, more louder, more energy, right? Are you guys ready? Say yeah! Yeah! So ladies and gentlemen, that's it. Let's begin the music. Okay, so kita nak naik yang VR dulu. Ha. Okay, sekarang kami ada dekat yang VR roller coaster. Ha. Okay. Pergi genting kita main roller coaster yang pakai VR. Okay, anak-anak. Yay. Hai. Okay. So kita akan naik roller coaster yang pakai VR ni. Yeah. So orang ramai juga ni apa. Okey. So sekarang Lana, kita main naik apa ni? Kita naik roller coaster VR. VR. Okey. So kita akan pakai VR tu. So kita beratok dulu. Nampaknya ramai. Okey. Okey, dalam banyak-banyak yang ni yang paling best. Okey. Okay, Kasat baru sudah naik roller coaster yang pakai VR tu. So dia tak bagi kita nak rakam di atas roller coaster tu sebab bro bawa yang apa tripod yang dekat body tu. So dia tak bagi. So bila dia tak bagi, so tak boleh nak rakam. Minta maaf lah. Okay, so kita target roller coaster yang seterusnya. Lepas tu kita baru nak main yang mainan yang biasa-biasa. Ibu, naik roller coaster ni tu. 4 orang tu. Hai. Malaysia juga ah? Ya. Ha. Orang KL lah. Kami daripada Perlis jauh. Okey. Kita sampai roller coaster yang untuk kanak-kanak. So dewasa pun boleh naik lah. So yang ni Dragon. So kita bagi anak naik dulu. Okey. Kita akan tengok roller coaster ni untuk anak. Okey. Wow. 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 Woohoo. Tadi giliran wife dengan anak-anak. So kita naik lagi sekali. Bro nak naik sendiri. Nak naik dengan anak-anak lagi biar mereka puas. Awak ni seronok kan? Anak. Okey. Jom kita naik lagi. Nanti kita akan pergi roller coaster yang besar pula. Jom. Kita akan kita naik lagi. Okay. Jom kita naik lagi. So inilah roller coaster yang siapa nak bawa anak yang umur 4 tahun ataupun tinggi 90 cm mampu boleh bawa anak main yang ni. Okay.
sekarang kita nak naik roller coaster yang ni, yang lagi best. Okay, bagi lepa puas, bagi anak-anak puas main. Tapi yang ni dia ni sikit, nak kena naik atas. Abang ni depan ibu. Okay. Okay, pergi dulu, nanti ayah naik pula. Okay, bye. Ayah tunggu sana nah. Okay. So bagi depan naik dulu. So kalau hampa nak naik ni, anak pastikan 105 cm ke atas so dia boleh naik tu abang-abang dengan ibu. Nampak? Nampak tak? Nampak? Tu. Wow. Wow. Wah. Wah. Wow, giliran bro pula. Jom kita masuk. Kita naik ke roller coaster Dragon. Okay. So sebenarnya ramai orang tau. So kita kena cepat. Kita cari yang kata apa, tempat-tempat yang menarik dulu. So yang relax-relax tu kita relax sudah lah kan. Ya. Okay. So kita sampai dah, kita nak beratok. Okay. Okay, sampai, kita dah sampai. Banyak tu. Okay. Kuda Noman. Zarif. Ani. Okey, kita naik apa ni, menara. Okey. Okey. Ibu sini ibu. Aduh, itu lagi siapa nak ikut. Baik, masuk. Cuaca ibu. Dah lihat dah. Dia balik jumpa kat situ tadi waktu dia turun tu. Aku tak kenal.
Okey hampa. Tadi bro naik water splash ni. Okey, abang nak tengok water splash yang mana macam mana? Hampa tengok ni. So bro dah naik. So sekarang bro bagi peluang anak dengan wife naik pula. So sebab nak kena mengasuh seorang ni. Okey. So yang ni water splash dia. Wow. So memang basah. Basah habis. Hampa tengok tu. So kalau hampa nak naik hampa boleh main sini. Memang basah habis. Okey. Okey. So dia naik, dia akan pergi sampai ke sana lah. So memang meriah. Dah habis main water splash tu, so kita main ke bahagian Lego Ninjago. Okey, ni antara tempat budak-budak dia pun minat ah. Tu mana tengok tu. Oh, Ninjago. Oh. Okey, so jom kita masuk dalam. Okey. Pergi panjat tu, pergi panjat. Panjat. Okey. Okey, dah habis. Jom kita masuk dalam lah. Okey, so dalam ada Ninjago. Okey, so jom kita masuk dalam. Okey, baju anak orang basah. Tadi dia main apa? Water splash tu. Kita masuk dalam. Master Wu. Ni nama Master Wu. Ada. Dia ada 10 kosong. Dia 10 kosong. Semua kosong tanam. Jaga adik. Dia nak lari laju tu. Ni apa Lego? Dah disuruh pasang lah tu. So yang ni lebih kepada ni lah kalau nak pasang Lego. So ni dia punya ni Naman, senjata. Jadi abang ada semua kan? Mana? Okey. So kami dapat spek mata 3D. So kita akan naik train dalam ni untuk 3D. So kita naik yang pilih 3. Amani, Irfan dengan ibu ah. Okey. Mai kita belah ni. Tadi. Kita belah ni. Okey. Okey. So kita akan naik ni lagi. Train yang ni. Wah. Mana dia? Bang, dia laju bang. Boleh rakam tak? Boleh. Jangan buka flash ha. Okey, terima kasih. Okey. So kita naik. Okey. Oh, ni mata-mata dah. Oh, ni abang buat tangan tau yang dia ajak dia tu. Kata silang tu ni. Jangan silang. Okey. 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 Tangan boleh dah. Okey, so yang ni dia letak ni lah.
untuk bagi markah. So anak-anak kena lawan, dapat markah banyak ah. Pastikan menang. Okey, mula dah. Okey, ni je lah. Sensor tu mana sensor? Tangan tu. Okey. Welcome to Ninjago, everyone. Siapa yang main ni menarik ah. Okey. Okey, great job. Ya. Okey. Guys, dah habis. So, kami dah naik. Abang sebelah itu. Dua katil. Okey, dah habis. So, semua boleh naik kali ni. Ni satu-satu permainan yang satu family boleh naik Okey. So dah habis, so kita keluar dulu. So kita hantar balik dah spek mata 3D. So kita keluar. Sekarang kita akan naik Lost Kingdom Adventure. So naik yang ni. Okay. Okay. So ibu boleh naik, ayah tak mau naik. Okay. Naik bawah baby. Okay. Jom kita main tu. Wah. Dah penat berjalan, kita nak relax, kita naik kereta api je lah. Naik kereta api. Kereta api dah sampai. So kita akan naik kereta api dulu. Kereta api Lego. Kami dah bergerak. Okay. Kereta api Legoland. Ada KLCC, Menara Kuala Lumpur. Dah Lego ibu. Mau tiket pun kena panjat ya bu. Lego sangat. Okay, so sekarang kita sampai dekat yang untuk driving school kanak-kanak. Yang ni untuk 4 hingga 6 tahun. Pandai.
Belok bawa buah belok. Patah. Potong ni. Baik, kursinya dah. Ayah tadi nak tengok ada. Aku kita. Mari tengok tu. Mari tengok lampu. Okey anak-anak, sekarang adalah movie time 3D 4D. Okey. Okey semua. Sekarang pukul 5.44. So tak larat dah hari ni, jomlah balik. Okey, semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Okey, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Legoland.